Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tengah hari, petang, malam, tak kisah bila kau tengok. Tapi sekarang ni aku tengah main rank. Ni aku nak pakai Vexana, cuma kau tengoklah anak arah ekor tu. Jadi kita tinggal dulu ni. Caca takut. Maju yang balik. Aduh. Kawannya sekarat tu. Mantap Ling. Kau lah kawan terbaik aku. Sekejap cek buffnya. Si ambil. Oh, cek ni nak dapat buff antik saber. Oh. Hell nah. Tak apa. Okey, aku kena hati-hati. Tadi aku dah record. Cuma masalahnya recordnya hilang. Sumpah serabut gila. Kalau record hilang tu rasanya macam macam nak ngamuk. Bukan nak ngamuk, memang ngamuk. Padahal tadi match tadi aku MVP dah. Bantai-bantai gila. Tapi kalah. Taklah tim player. Aduh, patutnya aku kena geng atas tadi. Aku pergi geng bawah dah kenapa. Tak apalah. Sini susah kan depan ni. Sama man. Apa dah aku balik? Sabar. Tolong ni dulu. Hyper Workshop tak tahu mana jaya. Saya kau ambil dulu link. Aman. Aman sikit lah. Oh, tak. Tulang kau fokus dekat benda lah ni. Kena santet, kena angkat, cukup lah ni. Apa ini? Hidup bagaimana ini? Ni kalau aku tidak cerita pun tak kisah ni. Oh, dek aku bukan main sangat. Main cuma tak sepandai Vexana lah. Hehehe. Tak gerak. Sorry. Berjir. Aku level 4 pun belum nak rotasi ke mana. Ke Subang hidung kau. Tak apa, kita pergi depannya. Sementara ada yang backup kan. Guna dah kesempatan ni. Okay, aku belah. Nanti late game fleeting time tu aku tak payah tukar. Ikut lah. Sekejap aku nak target MM musuh dulu. Aduh, mana MM musuh? Ambil dulu. Maju je. Santai, ada aku. Kan? Gitu caranya. Habis ulti aku 40 saat. Sia. Sekejap, aku nampak Vexana. Lebih baik jalan jauh daripada mati. Aku kata dah. Siapa. Dia tak ada. Dia di combo tak AD tadi. Combo tak AD aman sikit. Sekejap. Okey dah. Wah, Vexana baru rotasi. Sementara Vexana rotasi, kita clear lah. Aduh. Padahal dulu aku player Odette. Tak kisah. Aku dah nak mati. Baik aku biar je. Tengok. Saber balik. Kita tunggulah. Link. Auto jadi sistem hitam aku ni. Dia tunggu apa? Oi, kau tunggu apa lagi, oi? Bro nak aura farming gunakan skinnya. Gunakan skin collector. Hell nah. Link mantap dah tu. Hell. Tamat sudah hidup ini. Baik. Kena angkat lagi. Sorry, Lee. Bapa cepat ya? Kejadiannya begitu cepat. Baik aku pergi atas dulu. Rotasi ke atas. Ambil je minyak aku. Ni aku tengok tadi Vexana ke atas. Baik aku pergi atas. Pasti ada. Sabar weh.
Dulu. Biar lu. Biarkan mereka nak void. Sumpahlah. Aku dah kata dah. Jangan lagi. Okey, dah sekarang baru balik. Ni kalau tak balik mati saja. Aku tak sebut tu. Mantap link. Bersistem hitam cik. 152. Hero power aku dia pakai. Help ni. Tak apa. Kita tunggu Trinity jadi. Mungkin lambat lagi. Aduh, musuh tak ada mana yang ada glowing tu, aku tukar lah. Tukar je fleeting time biar tak boleh kena angkat SAB. Tak payah tunggu Trinity dulu. Aku nak jadikan item pertama dulu. Sikit lah aku bongkar turret siku ni. Tak payah jalan ni. Parah aku mesti ke sana. Phone ni lah. Ajak gaduh. Tak. Kalau kat korang tak nge-lag dekat phone aku ni macam nak. Rasa nak baling. Alamak, link mati. Tentu nak keluar. Doa je lah. Doa je lah biar musuh betul map. Oh, musuh faham pula. Jangan masuk rumput dengan polos. Detik area. Nak mati dah tu. Apa itu detik ni? Mati tu. Aku tak tahu mati kita. Sekejap. Aku rasa tu lah badan betul ni. Yalah betul. Link mau kat atas tu. Okay. Dia tak bagi kita clear minion dia tu. Sorry. Minion kau kita ambil ramai. Sorry. Ambil. Oh. Gila betul. Gila kau serang saber. Aku yang kena angkat dengan dia. Tapi santai Ruby. Kau kena angkat, aku angkat balik. Sabar. Okay. Wush. Kau bongkar turret sudah mari. Sekejap aku pergi atas dulu. Ada pening dengan main mid. Kenapa aku player ni? Sekejap aku ni tahu. Tim tengah war, tiba-tiba aku kat situ. Saya tak kena ngamuk dengan diorang. Ambil ini aku Ruby. Sekejap. Lah! Alah. Tak, aku tengok dia macam bompat tadi. Kena. Hop! Baik aku tak buta. Kan aku dah kata dah. Waduh. Kenapa aku jalan? Biar lagi aman. Bersama dua perempuan ini. Sekejap aku nampak saber. Dah tak mati. Ya betul. Aduh. Pasal tadi dah satu hit lagi nak mati. Dia kena tolong tim. Ni aku yang kena minta tolong. Betul je lah. Nak mati dia pun. Sekejap. Aku kena beli item ni sekejap. Kalau tak mati nanti. Biar aku dulu kalau ulti tak kena angkat saber. Malas gila saber datang nanti main angkat je. Kalah. Enak lah aku kalah je. Nasib baik ada star protection ni.
Kali ni aku ngaku aku tak sistem. Tadi ada orang lain yang tak sistem. Kali ni aku pula dah. Tak. Tak sistem itu biasa. Kepala otak kau biasa. Mampus kau kabel. Kena keroyok. Itu yang aku rasa saber terbang. Tak mati pula. Mati kenapa aku tak tahu. Kena makan aku rasa. Sumpah tak selesa main sambil record. Gini je lah. Pusing skrin. Tak apalah, tak selesa pula. Okay, dah. Aduh, nanti aku cuba main pakai keyboard lah. Biar lebih selesa aku nampak download tu. Berembat lah. Boleh ni. Ada harapan nak rembat. Dah salah kumpul lot jom. Dia dah bagi tengah kot. Dah kata ambil. Sayang je. Weh. Korang ke mana? Lihat. Yuk. Link. Link. Tolong. Faham. Jangan kena lagi dengan lot kalau tak ada mati. Okay. Aku akhirnya bebas dari virus gerak-gerak waktu recall. Cihoi. Okay, ready. Kali ni memang aku tak sistem sejati ni. 6-7. Sudah. Berpenyakit. Tombak saber. Aduh, aku nak maju nanti aku yang mati. Apa kita follow lot je? Follow lot. Kalau kotak je. Kepala otak kau. Tak ada remek. Buat apa ke sana? Ni kan ada. Sodok je, Lot. Sodok je, Lot. Please, Lot. Kami dah penat kena angkat, Lot. Boleh lah, Yuklah, Frozen tak faham. Aku guna Frozen waktu combo. Masalahnya, aku ni ulti tak ada. Sekejap combo. MRR. Tak payah. Apakah ini my comeback? Sabar nak azan. Sekejap, okay, aku hati-hati biar record ni tak hilang. Apa? Sekejap. Sabar. Sabar. Main kena hati-hati. Aku tengok atas aku dari bawah. Aku malu. Hati-hati. Berundur. Orang nak tolong je berundur. Aduh. Level aku rendahnya. Dah ready ni. Ibu datang mati-mati. Mesti nak angkat MM. Frozen agak begini. Dia kata dah ada. Gila. Okey apa kau? Begini. Baguslah dia tak paksa jadi kalau tak mati sekali. Link. Kau lain kau asyik pun. Link. Fokuslah ke minion dulu. Kau berjalan pula ambil. Sabar je lah. Skin elite nice.